Ada tanda tak? Anaknya tanda bulan 11, 25. Mana mungkin? Okey, tak apa. Dah bulan 7 nak 14 dah lalu kita. Muka surat. Muka surat. Tak ada pula ni. Oh. Okey, tak apa, tak apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa an yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi aqraba min hadza rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala washabihi wa tabi'in wa sallam ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung ke surah 24 hadis di bawah tu, insyaAllah. Yang lepas saja kita berbincang tentang pengharaman arak 4 peringkat, 4 kali turun ayat Quran. Last ayat yang terakhir turun mengharapkan total, sikit ke banyak. Kata Nabi SAW, arak ni benda yang memabukkan. Jadi dia haram, sikit atau banyak tetap haram. Pasal ada orang kita ni, dia kata minum sikit tak apa, tak mabuk. Dia yang haramnya bila mabuk. Tak, bila hukum dia kata haram, sikit atau banyak tetap haram. Macam kawan-kawan kita isap rokok lah. Satu sedut je, geng rokok disebut satu pam je kan, tetap haram. Boleh banget tetap haram. Tapi banyak sekarang dah berhenti merokok. Bila dia bawa kereta, dia mengatakan nanti dia pun berhenti, dia pun isap rokok. Dia berhenti merokok. Kan? Kita kata berhenti rokok, isap rokok haram. Dia pun kata kami dah berhenti merokok, Ustaz. Lawyer buruk betul kan. Dia drive, dia mengantuk berhenti isap rokok. Dia berhenti merokok. Aduh, kena betul. Kerana tentang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadatsana Humaid qala hadatsana ibnu Uyainah. Qala ni tuan-tuan tak baca tak apa, pasal ni dia sanad dia, qala daripada ni akhir. Qala akhbarani abi qala hadatsana Hisham bin Urwah, daripada ayah dia. Akhbar ni Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Asma radhiyallahu ta'ala anhu, anak Sayyidina Abu Bakar, kakak kepada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Asma ni kakak. Asma ni kakak. Baik, teman. Qalat tathni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam asilluha qala na'am qala ibn Uyainah fa'anzalallahu ta'ala fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah datang kepadaku ibuku dalam keadaan rindu kepadaku pada zaman Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kan? Mak mana dan tak ingat ke anak kan. Tapi anak ni payah sangat. Dia jawab sibuk je memanjang. Kan? Sekarang sibuk apa tuan-tuan? Hello je lah kan? Hello bukan tak habis. Start pukul 8 kita hello, habis pukul 5 petang. Macam pangkat kan? Dah 5 minit pun dah berasap dah telinga panas handphone tu kan? Kan? Kerana ibu rindu. Lalu aku bertanya akan Nabi SAW, apakah aku boleh menghubungkan silaturahim dengannya? Apa maksud ni tuan-tuan? Kerana waktu ni ibu dia ni, isteri Sayyidina Abu Bakar ni belum Islam.
Belum Islam. Kena bakar masuk Islam awal kan. Dia orang luar yang bukan darah daging Nabi yang pertama memeluk Islam, Sayyidina Bakar. Kalau orang tanya siapakah orang yang pertama memeluk Islam yang bukan keluarga Nabi, Sayyidina Bakar. Siapakah orang pertama yang memeluk Islam di kalangan keluarga Nabi? Isteri ya, Siti Khadijah. Wanita pertama juga Siti Khadijah. Kanak-kanak pertama memeluk Islam. Coba, kanak-kanak yang pertama Sayyidina Ali. Masa tu Sayyidina Ali ni budak lagi tau. Sayyidina Ali yang Rasulullah ni umur jauh. Budak lagi Sayyidina Ali. Dia kanak-kanak pertama memeluk Islam. Apakah aku boleh menghubungkan silaturahim dengannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, ya boleh. Berkata Ibnu Uyainah ni ulama hadis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya ayat, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Baik, itu batas dia, itu border dia tuan-tuan. Walaupun dalam konteks ni mak dia masih musyrik, isteri Sayyidina Bakar sendiri masih musyrik, tapi Asma kata, ya Rasulullah, mak aku datang, dia rindu nak jumpa aku. Boleh faham tak? Boleh tak aku layan, aku sambut kedatangan dia? Boleh tak boleh? Boleh lah. Boleh faham tak? Lalu dengan kes ni Allah turunkan ayat ni tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, Allah tidak, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Dalam hal agama, kalau mereka tak menentang, sila teruskan hubungan baik. Border dia apa? Dalam hal agama. Kalau dia buat tak baik, sukan, game, tak apa. Kalau dia buat tak baik dalam hal kejiranan, teruskan kita buat baik. Koklah jiran kita panggil tak semenggah, contoh. Okey. Kalau dia tak baik dalam grup WhatsApp, dia non-Muslim tapi grup WhatsApp bahasa dia kodan, tak apa, teruskan buat baik. Okey. Tetapi bila satu peringkat dia menentang agama kita, maka kata Allah, di situ dah border. Boleh faham? Ada peringkat, masih boleh teruskan dakwah. Ada peringkat boleh sabar. Tapi kalau peringkat dia menafikan hak agama kita, kita tidak wajib lagi berbuat baik dengan dia. Boleh faham tak? Bukan tak wajib orang itu kita buat lebih teruk pada tu, bukan. Maka kita boleh rengah dengan dia. Kalau sampai peringkat, kalau nyawa lah. Boleh faham tak? Tapi kalau ruang tu tidaklah keras sangat, tidak tegang sangat, okey, get. Engkau jangan hina agama aku. Contoh, tuan-tuan, kan sehari dua ada viral yang driver e-hailing tu kan, yang dia hina Quran tu. Tengok passenger dia respon macam mana. Macam tu, itu betul tu. Kan dia tak tahu passenger ni mangkuk ayun macam dia. Dia ingat passenger ni mangkuk ayun macam dia. Rupanya passenger ni alhamdulillah akidah dia comel. Dia kata Quran ini driver tu ana ulang skrip lebih kurang lah bunyi. Itu Quran tak betul tu dia kata. Selalu cerita bunuh. Betul ke tuan-tuan? Boleh faham tak? Mana dia sendiri tak baca Quran. Mungkin dia main dengar je kot. Dan nanti rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata tak betul macam ni. Saya benci, saya tak suka lah macam ni. Lebih kurang begitulah kata, lebih kurang nah. Passenger dia duduk belakang. Passenger dia ni rakam. Kan viral. Passenger dia kata, mula-mula passenger dia cakap elok kan dia. Passenger dia kata, encik abang begitulah. Oh iya ke? Mengiyakan dulu. Nak dengar apa lagi dia sebut. Last sekali dia kata apa? Dia kata, encik, you tak boleh cakap macam tu. Pasal Quran. Itu agama saya. Nabi saya bermati-matian nak tegakkan Islam. You boleh hina Nabi saya, you boleh hina ajaran saya. You anytime saya boleh kick sama you. Lepas tu dia tinggi sikit. Bro, you kalau you nak murtad, you murtad. You jangan hina saya punya agama.
Dia tinggi sikit, driver tu ketak tuan-tuan. Oh, sorry. Boleh faham tak? Itu batas dia tuan-tuan. Sembang buat apa? Sembang lah. Katalah dia hina contoh. Ini contoh, boleh faham? Katalah dia hina kita Melayu. Ataupun dia non-Malay, dia hina orang India. India ni Muslim. Mamak lah kan? Contoh. Dia hina bangsa. Apalah mamak. Contoh, ini contoh dah. Apalah mamak TO pun RM4 segelas. Contoh. Boleh faham tak? You tak mau minum tak apalah, you pergilah lain kedai. Okey. Boleh faham tak? Apalah Kelantan, kuih semua potong kaki. Tak apalah, you makanlah kerepak. Okey. Faham tak faham? Apalah Islam? No. Tuan-tuan, dalam hal ni, apa maksud Allah bila dia memerangi agama? Tuan-tuan, dalam Quran ada satu makhluk yang sangat hebat yang Allah sebut. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran ni kenapa ada nama binatang? Kisah binatang. Betul tak? Lembu. Lagi? Labah. Semut. Surah An-Naml, semut. Semut tuan-tuan Allah sebut. Kenapa semut? Tuan-tuan, mungkin anda pernah sebut kat sini kan. Tuan-tuan, kenapa Tel Aviv sampai hari ini tidak berjaya melumpuhkan ketenteraan Hamas? Sampai hari ini, betul? Sampai hari ini. Walaupun dia dah ratakan muka bumi Gaza, tapi dia tetap tak boleh masuk. Betul tak? Dia tak boleh masuk. Pasal apa? Kerana mereka bersarang dalam tanah. Makhluk apa bersarang dalam tanah? Betul. Tuan-tuan, tak payah semut lah. Pest control kita panggil, konon nak attack anak-anak, boleh? Dia drill sini bubuh, dia drill keliling rumah bubuh tu ya. Boleh basmi anak-anak? Matilah sikit-sikit. Tempat spot-spot yang dia agak je kot. Anak-anak kata pergi. Dan bawah tu dunia dia, bukan dunia kita. Betul? Fail. Mana ada pest control yang jamin 100%? Tak ada. Itulah tentera Hamas. Bila Allah kata semut, betul? Kita boleh halang semut masuk rumah. Kita bos spray sini berubat, dia nak ikut lain. Dia main ikut lain. Sebab tu rejim Zionis tak berani masuk ke Gaza. Attack patah balik. Betul? Nak menetap, dia tak berani. Bawah ni ada ribuan tentera. Ni idea yang Allah sebut semua. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Di samping keimanan yang padu lah. Iman daripada dahsyat tuan-tuan. Kita bawa duit tahun 2011 dengan izin Allah nak sampai. Kita bawa duit ke Gaza. Duit bantuan, kita bawa cash. Tapi setiap orang ada limit lah. Jangan lupa 10,000 kot. Tapi masa tu dengan 10,000 lah lebih kurang. $10,000 rasanya. Kita kena tukar dolar. Di Gaza duit Palestin tak ada tuan-tuan. Tak laku. Tak ada duit Palestin. Tel Aviv punya hal. Sampai Palestin sendiri dah tidak ada mata wang. Dia kena guna duit dolar ataupun syah. Duit Israel. Jadi kita tukar dolar, tak kita nak guna duit Israel kan? Kita tukar dolar. Jadi masing-masing ramai-ramai kita grup ni. Masa kami pergi ramai. Kat tu 30 orang tu. So lebih kurang 10,000 kita buat collection masjid surau tu kan untuk sumbangan. Dan betul Allah kita bagi pada petugas 2 orang. Dia setiap 24 jam akan ada polis Hamas akan tidur di hotel kami. Berjagalah kan. Setiap hari 2 orang. Tuan-tuan, masa tu kami pergi Hamas baru menang pilihan raya. Kami pergi Mac 2011,
Hamas menang pilihan raya di Gaza 2010. Di tebing barat Fatah menang, di Gaza Hamas menang. Kan? Mereka masa tu chairman kami dia dah tak ada gaji 6 bulan. 6 bulan tu tak ada gaji. Jadi donation kami ni nak bagilah sikit kat dia. Kod 100 200 buat belanja sehari dua, belilah susu, tepung, bawa balik kat anak bini di rumah. Dia tolak kan. Tak ambil. Tak ambil kan. Dia kata kami tak ambil duit ni. Bagi pada pimpinan kami. Dia tahu mana nak agih duit ni, mana nak divert duit ni. Dan kita orang tak bagi, kita ambil. Dia kita bagi, dia tak ambil. Kita tak bagi, orang ambil. Tak bagi pun ambil kita. Faham tak faham? Allahu Akbar tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Hati mereka bersih. Hati mereka ikhlas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, tadi dalam hal bila orang attack agama kita. Dan bila nak sebut binatang dalam Quran dia nak sebutnya binatang ni. Surah An-Nahl. Lebah. Lebah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, Allah jadikan lebah ni untuk apa tuan-tuan? Allah jadikan lebah ni, kalau tengok pada konteks ayat tu, tujuan dia syifa'ul linnas, penawar manusia. Allah buat lebah penawar manusia, tapi ekstraknya banyaklah. Di sebaliknya banyaklah. Di sebaliknya banyak tuan-tuan. Tapi yang secara zahir Allah sebut, Allah kata wa uha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa min syajara wa mimma ya'risun summa kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki zululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas innahu dzalika liayatan liqaumin tafakkarun, kata Allah 68 dan 69 surah Al-Baqarah. Allah kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hei lebah, keluar kamu dari syurga. Lebah daripada syurga, tuan-tuan. Ya, lebah dari syurga. Yang tuan-tuan pernah beli madu tulangan kan, hari ni habis stok, tak diambil. Stok dah ada, tak diambil. Tapi kalau ada 10 botol boleh hantar insya-Allah. Kan, janji masyhur. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kata keluar. Lebah tanya, kami nak ke mana ya Allah? Kami duduk dalam syurga. Keluar kami nak makan apa? Mana tempat dimakan kami? Anittakhzimnal jibali buyutan. Ambil bukit bukau. Wa mimma syajara, dan sebahagian pokok-pokok. Betul tak betul? Kalau di Iran dulu ada madu Iran yang masuk. Madu apa Iran dulu pun? Keluar radio selalu dulu. Dulu anak jual madu tu lupa. Madu Iran, madu Allah. Radio selalu keluar dulu. Radio Hakim. Madu Iran. Madu Iran tu madu bukit ya. Madu bukit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi madu bukit daripada Turki, antara yang terbaik. Wa mimma syajara, daripada pokok-pokok. Betul? Daripada pokok ni madu yang terbaik. Madu apa tuan-tuan? Kita semua tahu madu sidir daripada Yaman. Sidir-sidir ni, jangan ingat pokok sidir tu hanya ada di Yaman. Sidir-sidir ni pokok apa tuan-tuan? Sidir ni bidara. Kita sebut, bila sebut sidir, oh ni pokok ni ada kat Arab. Hari-hari kita kedara buah bidara. Betul tak betul? Kan? Bidara. Bila sebut Arab jadi nganga kita. Oh ni pokok Arab ni, batu mahal, kita tak ada. Bidara lah. Bila sebut Arab jadi pelik kita kan. Kan? Jadi Allah Taala. Cumanya bidara kita ni lepas tak buat sarang. Kan? Bidara sana lepas buat sarang. Allah suruh. Allah suruh. Dia kata gua nak pokok bidara tu pun Allah perintah lebah buat sarang di situ. Maka madu dia terbaik, sidir Yaman kan. Baik tuan-tuan, harga dia yang biasa besar ratus-ratus, ada yang grade A memang ribu sekilo. Kan. Jadi tuan-tuan, Allah kata, lepas siap buat rumah, buat sarang, makan pada madu-madu bunga, kata Allah, yakhruju, keluarkan min butuniha, daripada perut kamu, syarabun, minuman. Allah kata keluarkan pada perut kamu minuman. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita cuba cari satu binatang ataupun satu orang yang keluar pada perut dia boleh tak ada minum. Ada tak satu makhluk
Haiwan ke, manusia ke, darjat dia hebat lah tau mas. Dia minum, makan benda baik-baik. Bila keluar pada perut dia, orang tak ada. Ada tak? Ataupun dia sendiri tak ada. Pun tak ada, betul? Maknanya semua kotoran kan. Semua najis, semua bau dia lama. Haiwan pun tak ada, kecuali lebah. Siapa pernah jumpa tai lebah? Kenapa lebah tidak ada tai? Awal-awal tadi dia sebut. Sebut secara tidak direct. Kenapa lebah tidak ada tai? Di kawasan siapa boleh jawab kenapa lebah tidak ada tai? 144,144 mata memandang. Kenapa lebah tidak ada tai? Dia tak makan, dia makan. Kenapa lebah tidak ada tai? Sebab dalam syurga kan tak ada kotoran. Betul? Dalam syurga ni bukan tai hidung, tai gigi, tai telinga pun tak ada. Tai mata pun tak ada. Lebah kan tadi kita sebut Allah cipta dia di syurga. Sebab tu dia tak ada tai. Keluar pada perut dia syifa'ul linnas, kata Allah, penawar untuk manusia. Allah suruh dia keluar pada syurga, penawar untuk kita. Nampak tak? Siapa pernah kena denggi? Cuba angkat tangan. Denggi. Pernah kan? Ada ubat? Jangan masuk air je, betul? Hatta minta Panadol pun dia tak bagi. Kita demam. Pengalaman Anas sendiri. Anak kena duk buat 4 hari. Minta dengan nurse, kan? Slow talk dengan nurse. Nurse Panadol. Kepala sakit ni panas. Oh, tak boleh, cik. Oh, doktor tahu kena marah kami. Pasal apa? Takut demam tu hilang. Kepala tu hilang, denggi belum hilang. Tak tahu. Denggi kena cepat je masuk air. Lambat, insya-Allah tahlil. Betul? Darah tu jadi pekat. Itu yang jadi denggi berdarah. Apa ubat denggi tuan-tuan? Tuan-tuan, pengalaman bagi pada sahabat anak. Dia 3 beranak masuk hospital pakar yang nama besar lah di KL kita ni tuan-tuan. Masuk, platelet darah makin turun. Masuk ICU. Bukan masuk air lagi lah. Masuk platelet. Platelet dah kurang. Masuk platelet dia kuning-kuning sikit kan. Pekat dia tak masuk platelet sakit pasal dia pekat. Dia dah pasrah lah. Anak dia makin lembut. Dengan izin Allah, anak bagi sikit madu. Dia bancuh. Kalau contoh, kalau botol besar ni, bubuhlah 1 sudu besar. Goncang dia sebati, minum sekerat mungkin. Kalau botol besar mineral tu, bubuhlah 3-4 sudu besar. Bancuh, minum sekerat mungkin. Esok dia terus ke ustaz, anak-anak boleh balik. Betul tak Allah sebut fihi syifa'ul linnas? Kepala otak manusia tuan, anak pernah kuliah depan anak pensyarah farmasi. Pensyarah farmasi universiti kita. Dia tahu ustaz, memang kami seluruh dunia pakar-pakar farmasi ni cari vaksin untuk denggi, belum, tak boleh lawan. Dia kata memang madu terbaik untuk denggi. Tuan-tuan betul tak ada najis. Lebah dia. Sebab tu madu kalau yang asli dia tidak akan ada tari luput. Benar dalam syurga tak ada rosak. Dia tak rosak. Yang rosak tu madu tercampur. Itu saja. Ustaz, macam mana nak tahu madu asli tak asli? Simpan lama sikit, tak payah bukti air. Rosak ke beku ke apa ke, tu campur lah tu. Jangan beli dah lah lepas tu. Boleh faham kan? Alhamdulillah. Yang nak jual setakat ni, anak jual hampir 10 tahun dah tuan-tuan. Setakat ni belum ada lagi dengan izin Allah yang komplain. Yang terus beli ramai. Repeat, ustaz nak madu. Hari ni tak bawa. Madu 3 nak cari pirang beli. Okey, lebah tadi tuan-tuan. Sebagai akhir, lebah. Lebah hidup dia seorang ke berjemaah? Tuan-tuan pernah jumpa lebah seekor-seekor? Buat sarang seekor-seekor, tak tahu bila tahu nak siap. Betul tak betul? Dia mesti hidup grouping, berjemaah. Kacau orang tak lebah? Dah, dia buat sarang dia. Walaupun kalau lebah lalat dalam shilling rumah kita mungkin. Kan? Dalam rumah nak sampai sekarang dah, bertahu dah. Papan penutup shilling tu kita nampak lembab. Memang ada madu. Kita jenis tak pandai. Nampak.
dah kalawasah. Papan tu kalawasah. Memang ada madu. Dah bertahun dah dekat situ. Tak pernah masuk dia tempat tidur dalam selimut sekali. Hujan. Dia pun tengok ada lebah 5 ekor. Tanya apa sejuk dia tak ada. Dia tak kacau. Betul tak betul? Kita datang makan, dia join sekali dah. Dia dunia dia. Dia tak kacau. Dia hidup berjemaah, dunia dia, betul? Dia tak kacau orang. Bahkan dia bagi manfaat. Betul tak? Ambil dengan elok, tak apa. Kita tak dengar pencari madu lebah ni mati kena serang. Betul tak? Mati jatuh lain lah. Tapi pergi tu pakai elok jangan pergi pakai bosa saja. Betul tak? Tu memang cara penyakit. Betul betul? Macam pakar menyelam lah. Macam mana yang berlaku di Maldives, ingat tak? 5 orang kan di Maldives kan? 5, 6 termasuk pakar laut Maldives tu yang pergi kemudian tu, yang kononnya nak rescue tu kan, staff saja tu, dia pun meninggal. Walaupun pakar Itali tu, makcik tu dia lecturer kan, dia saintis bidang laut, termasuk anak dia dengan rombongan yang dia bawa tu semua bukan bodoh-bodoh semua tu. Tapi bila tak ikut prosedur, betul? Laut di Maldives 30 meter je boleh menyelam. Dia turun 50 meter. Dalam laut ni lebih 10 pun dah lain macam tekanan. Satu. Yang kedua, dia masuk gua-gua yang orang tak pernah pergi. Tidak bawa sebarang alat perhubungan. Pergi pula tak bagi tahu. Walaupun pakar tahu mana, tak boleh. Setiap tempat ada law, betul tak betul? Setiap tempat ada law. Jadi lebah pun gitu. Walaupun lebah tu tak gigit, kita ada cara, ada teknik, tetap kena pakai. Dia panggil PPE ambil madu. Kena pakai, betul? Lebah tak ambil elok. Hurung tu biasalah perangai dia. Betul tak? Kan? Ambil. Kalau ambil elok-elok, okey. Kalau balik? Betul? Kalau balik sang. Betul-betul? Rabu ampit pun kalah tu. Kenal Rabu ampit? Bau-bau ni tak kenal. Dia si bau tak kenal Rabu ampit kan? Dia Asia dulu kan? Raja pecut Asia kita tahu. Kita pernah ada pingat emas Sukan Asia 100 meter, nama dia Rabu ampit. Masih hidup kan? Rabu ampit hidup lagi kan? Hidup lagi tak? Rabu ampit 100 meter. Yang mana kita pernah ada Raja pecut Asia. Jadi nak cerita Rabu ampit pun kalau lebah hambat. Pasal apa? Kita kacau. Faham tak faham? Dan lebah ni tuan-tuan, bila orang baling dia akan sengat dia sangat berbisa. Apa jadi? Dia lepas sengat kita, dia mati. Apa maksud? Kamu nak ambil manfaat, silakan. Memang Allah suruh aku buat sarang, keluarkan madu untuk manfaat kamu. Aku hidup dengan grup aku saja, berjemaah. Aku ada kekuatan. Kalau aku tak ada hambat, kawan-kawan aku sempat hambat, kami ada ramai. Boleh barat? Tapi jangan baling kami, jangan kacau kami. Kami sanggup mati pertahankan maruah kami. Faham tak faham? Itu Islam. Islam dia akan bagi manfaat. Kenapa Islam larang mabuk? Betul tak betul? Itu manfaat. Larang mabuk, itu manfaat. Kenapa Islam larang mencaci maki? Itu manfaat, kerana boleh menimbulkan ketegangan. Jangan berbahasa kasar. Betul betul? Kenapa Islam melarang pakai seksi, menjolok mata, menimbulkan syahwat lelaki? Betul betul? Itu benda baik. Betul tak betul? Benda baik. Kenapa Islam suruh begini-begini? Islam bagi manfaat. Tapi tolong jangan kacau Islam. Nampak tak? Tolong jangan kacau Islam. Islam ada satu senjata macam sengat lebah tadi. Apa dia? Jihad fi sabilillah. Kita tak bunuh orang. Betul tak betul? Berapa orang ada dalam Malaysia ni orang Islam bunuh? Tak ada. Betul tak? Tempat lain-lain. Pasal mereka diperangi. Kita tidak diperangi. Kita diperangi secara mulut, maka kita jawab secara mulut. Kita diperangi dengan kejahilan, maka kita bagi dengan ilmu. Boleh faham tak? Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu majlis ilmu ni tuan-tuan, di mana-mana pun kalau boleh tuan-tuan, majlis surau yang berdekatan tolong hadir. Kenapa?
bahayanya manusia bila dia jatuh dalam lubang kejahilan. Maka nak selamatkan dia, kita kena hulur tali ilmu. Boleh faham tak? Ilmu tu akan membunuh, membasmi kejahilan. So majlis ilmu jangan tinggal, kena datang. Majlis surau kena datang dan madrasah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi hubungan silaturahim selagi mana tidak kacau agama, teruskan hubungan. Kerana orang menyambung silaturahim ni, kata Nabi, Allah akan luahkan rezeki dia. Selepas kematian dia, manusia akan bercakap tentang kebaikan dia. Rezeki akan luas. Orang yang suka menghubung silaturahim, ziarah adik-beradik, ziarah kawan-kawan lama, cari kontak number, buat group WhatsApp, cari-cari buat group WhatsApp, itu silaturahim. Jangan left group, itu putus silaturahim. Betul. Jangan left group, sabar je. Nabi suruh sabar dengan kerenah manusia. Jauh lebih baik daripada kita tinggalkan dia ataupun kita keluar daripada grup yang ramai. Jangan, sabar. Pasal perangai manusia ni memang macam-macam, betul? Bukan semua malaikat. Ada yang dibreak. Boleh faham tak? Macam-macam tu kan. Ada aja ni suka post gambar perempuan seksi. Ada tak dalam grup kita? Ada. Kan? Iyalah tu kan. Allah, dia punya stiker pun tak semenggah, ya Allah Tuhan. Betul ke tak? Allahu Akbar. Kita tengok stiker, ya Allah Tuhan, macam ayam yang bergantung kat pasar. Licin tuan-tuan masalah. Ya Allah Tuhan. Kan? PM dia. Bro, tak boleh macam ni bro. Dalam ni ada yang kadang-kadang tuan-tuan, dalam grup kita ni dua-dua jantina ada, betul-betul. Pun di post gambar begitu. Alah, malu tak? Malu tuan-tuan. Malu. Nah, jadi insya-Allah. So, orang menyambung silaturahim ni, Allah luaskan rezeki dia dan nama dia akan jadi baik selepas kematian dia. Orang sembang tentang kebaikan dia. Saling ziarah, kan? Saling berhubung, dan nak kumpul ramai. Mai rumah aku besok. Lunch kat rumah aku. Aku boleh Terengganu. Jom petang besok datang rumah aku, kumpul lekor Terengganu. Contoh. Kan? Kena kopi aku kumpul lekor panas-panas petang besok. Best juga. Jom. Contoh kan. Dia tak payah event besar-besar. Jadi ada perhubungan. Okey. Gitu tuan-tuan subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insya-Allah. Next kita sambung lagi hadis yang panjang tu di bawah, insya-Allah. Kita nanti kalau siapa nak pergi umrah plan 13 Disember anda punya trip harga 9K. 13 Disember 9K. Naik Saudi Airline, turun ke Jeddah, terus ke Taif dulu. Lepas Taif, miqat Iqamah Manazil, masuk Mekah buat umrah, duduk Mekah 5 malam. 4 malam, 5 hari 4 malam, kerana 1 malam kita dah di Taif. Naik kereta api lagi ke Madinah dan balik ke Madinah, insya-Allah.